Perlawanan yang pertama untuk bulan November bagi tahun 2025, Liga Wanita Nasional, yang menemukan pasukan Young Tigres dan juga pasukan Red Eagle SC. Sudah pun bersedia pengadil pertandingan Hafiz Muhammad God untuk meniup whistle memulakan debaran untuk separuh masa yang pertama. Umairah Muhammad Sobri dan juga seorang lagi rakan mereka. Siapakah yang akan mengambil sepakan ini daripada ketua pasukan, hantar ke dalam kawasan kotak penalti ataupun percubaan terus. Lepaskan bola untuk rakan yang hadir untuk membantu. Gelecekan cantik daripada pemain ini, hantar ke tengah. Peluang sekarang ini untuk pasukan Young Tigres. Mudah. Jaringan pertama yang terhasil di minit kelima menerusi Kasih Riana Dafira. Setelah memanfaatkan hantaran daripada rakan sepasukan, aksi yang cukup menarik ditunjukkan oleh barisan pemain muda untuk pasukan Young Tigres. Gerakan yang bermula daripada rakan mereka yang menghantar bola ke dalam kawasan kotak penalti. Tampanan pertama itu sebenarnya menarik untuk Kasih Riana, dan tolakan mudah. Cekan lepas daripada pemain ini, Kisha Adelina. Lincah untuk pasukan Young Tigres masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Berjaya mara dan peluang. Gelecekan yang dilakukan oleh pemain ini sekali lagi. Tampanan penting daripada Siti Zulaika Basyah, penjaga gol pasukan Red Eagle, yang banyak memeningkan barisan pemain pasukan Red Eagle menerusi percubaan terbaru daripada beliau. Keras yang ditunjukkan daripada Kasih Riana sebentar tadi, dan itu menamatkan aksi di separuh masa yang pertama di arena MBSJ. Keputusan separuh masa yang pertama, pasukan Young Tigres berjaya mengatasi Red Eagle dengan kelebihan tipis satu jaringan, 1-0. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Red Eagle yang sekarang ini sedang menggunakan Nabila Asmadi, hantar ke tengah. Peluang untuk pasukan mereka sebenarnya. Kisha Adelina dengan lambungan yang hampir saja melemaskan penjaga gol Red Eagle buat kali kedua. Tolak semula ke tengah dan batanya cuba dilakukan, dan itu semestinya adalah penalti. Asakan keras ke atas Putri Mia Alisa. Lihat bagaimana gerak ulang tayang ini. 1-2 yang baik daripada Kisha Adina dan juga Putri Mia. Semula untuk Putri yang melakukan acahan dan masuk ke tengah. Secara tiba-tiba ada bentesan dalam kawasan kotak penalti. Itu tugasan penting. Berhadapan dengan penendang daripada pasukan Young Tigres, iaitu Kasih Riana Dafira, ataupun saya kira, dan itu berjaya ditepis atau tidak. Ada bendera yang diangkat oleh penjaga garisan, namun begitu jaringan itu berjaya disahkan juga oleh pengadil perlawanan. Lihat bagaimana tendangan yang diambil oleh Kisha ke sebelah kanan bawah untuk pasukan Young Tigres, menewaskan penjaga gol pasukan Red Eagle. Sekaligus keputusan sudah pun berubah. Dia baik daripada Putri Mia, hantar ke sebelah kanan, terus mara ke atas. Peluang untuk pasukan Young Tigres dengan percubaan leret, terus menuju masuk ke dalam pintu gol pasukan lawan, menewaskan penjaga gol pasukan Red Eagle buat kali yang kedua. Jaringan kedua peribadi untuk Kasih Riana Dafira.
memanfaatkan kesilapan daripada barisan pemain pertahanan pasukan Red Eagle. Lihat bagaimana beliau berjaya mengatasi pemain pasukan Red Eagle. Mara seketika ke dalam kawasan kotak penalti dan melepaskan tendangan leret mudah. Dan itu adalah whistle penamat yang dibunyikan oleh Hafiz Muhammad God, menamatkan debaran untuk Liga Wanita Nasional di arena MBSJ pada petang ini. All with Malaysia Airlines. Fly to your next sporting event with MH Sports. Your ticket to team travel, whether you're playing pro, just starting out, or just wanting to cheer for your favorite team. A team that sticks together, stays together. Save more with a bigger group, perfect for 5 people or more. Bring everything you need with an extra 10 kg baggage allowance. Enjoy all these perks and more only with MH Sports, exclusively with Malaysia Airlines, helping you take your love for sports to great heights. Saya harap korang tim Integrat dapat menangkan kemenangan. Lepas tu keep hard training. Kita lebihkan peluang lagi. Teamwork banyak sikit. Lepas tu disiplin lah. Selesai